Nancy, ada kau sudah serikir ke hidangan pertama? Sabi mari Miri, wah, this pasta, hidangan yang hebat kerana ada banyak cara untuk memasaknya. Baiklah Britney, ada idea? Oh, hati-hati. Pada kadar ini, semua pasta kamu akan jatuh ke lantai. Oh, Sekarang kita perlu tunggu sekejap. Tetapi Britney nampaknya tidak tahu itu. Apa yang dia akan lakukan? Oh, isim orifrum pasta seperti wine. Walis karena. Ya, bueno, kita perlu di kamar shooter awal sis. Itu dia. Sedikit kesabaran dan pasta sudah siap. Bagus. Ya, dan mereka panggil ini pasta. Baiklah tidak. ia tidak akan berhasil. Kita ambil pasta ini dan kita buang. Disitulah tempatnya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana profesional sebenar bekerja. Kita ambil sedikit tepung, 1 telur, secubit garam, dan sekarang bahan rahsia. Sekarang kita akan mendapat warna yang luar biasa. Lihat keindahan ini. Sebenarnya. Sekarang mari kita tutup dan kita tunggu. Karya agung sebenar memerlukan masa. Bening sa bawah buat maisan. Buat 10 second. Dan ini permasan. Jadi, apa seterusnya, chef? Gulungkan dengan penggulung. Ini bukan kerja mudah. Hei, apa kabar? Muka awak kotor. Saya harus feedback. Just besar vages. Untuk berlustif karya agung kita. Mari kita potong mie dan tambah sedikit lagi tepung. Itu hebat. Mie saya sudah sedia untuk dimasukkan ke dalam periuk. Encik sotong. Bagaimana kalian wadah? Ya, saya baru melihat Anda juga. Sotong ini sesuai dengan saya. Goreng di atas kuali, tambah sedikit krim. Sekarang tambah pasta kelabu kita. Mamma mia, ini memang satu karya seni. Hanya tinggal penyajian. Like relation Jason or Brav Kamada say. Wah. Kecap betul-betul mengerikan. Ya, Frederick Berries are sudah kita antara satu sama lain. Britney, apa yang kau bersuara dan namanya pastanya ada hati. Tetapi dia ada idea. Mie segera memang selalu cepat dan agak sedap. Tetapi adakah mie ini akan lebih sedap daripada pasta nenek dan chef? Sekarang kita akan tahu. Baiklah Nancy, sudah tiba masanya untuk mencuba hidangan ini. Pasta ini kelihatan luar biasa. Mari kita coba sekarang. Tunggu, adakah ini sotong? Menarik. Betapa mengerikan. Ia sangat menjijikkan. Baiklah, pasta ini kelihatan lebih menyelerakan. Sekarang mari kita coba rasanya. Kecap kegemaran saya. Ya, ia sangat sedap. Tetapi, ada calon lain. Ini mie pedas kegemaran saya. Mari kita coba sekarang. Ada sesiapa ada segelas air? Ini betul-betul pedas. Saya okey. Tapi memang hebat. Ini pemenangnya. Wah, Brittany, tahniah atas kemenangan Anda. Kadang-kadang Anda tidak perlu melakukan banyak untuk menang. Jadi, apa yang kita ada di sini? Krepe? Sudah tentu. Siapa yang tidak suka krepe? Sekarang kita akan tahu siapa antara peserta kita yang memasak hidangan ini dengan terbaik. Brittany, apa yang Anda lakukan? Nasi kering teri tuan. Kentang mudah dikupas dengan pisau khas. Sekarang kita potong kentang seperti ini. Hidupkan dapur kita. Kita tidak kedekut minyak supaya krepek kita digoreng dengan betul. Lihat Britney, tiada yang rumit. Baiklah, mari kita coba sekarang. Harudu kulit kentang. Britney, itu harus berhati-hati. Kentang ini nampaknya tidak dikupas langsung. Ia lebih mudah daripada yang saya sangka. Hebat! Ya, saya memang pro. Sekarang begini. Nenek kata dia tak perlu jimat minyak. Saya ingat. Bukan itu. Apa? Nampaknya kamu sedikit keliru, Britney. Lihat betapa kemasnya kerepek yang nenek buat dan apa yang chef sedang lakukan.
Wah, kerana baru kamu berlayan pita, kamu tentu akan jumpa kerepek. Seperti ini di tempat lain, ini resepi eksklusif saya. Itu sahaja, kita goreng sehingga rangup. Dan sudah tentu, ceri di atas kek adalah sos istimewa saya. Seorang chef sebenar tidak takut bekerja dengan api. Lihat konsistensi ini, hebat. Tetapi sudah tentu bukan semua. Selesai terakhir adalah untuk perhiris-hirisan limau di udara. Sedia, selamat menjamu selera. Oh, apa bau ini? Britney, kerepek kamu! Oh, semua kerepek Britney hangus. Apa yang patut dia lakukan sekarang? Tetapi mesti ada jalan keluar. Serbuk keju. Mungkin ia akan menutup rasa kerepek yang hangus pada masa yang sama menutup warna hitam. Idea yang bijak, Britney. Kerepek nenek juga sudah siap. Baiklah, adakah masa untuk merasa? Wah, begitu banyak kerepek. Ini seperti hari cuti. Mari mulakan dengan yang ini. Mereka kelihatan lucu dan apa rasa ini? Itu menjijikkan. Baiklah, mari cuba yang ini. Ranggup yang hebat. Hore. Wah, kerepek ini sangat luar biasa. Berapa banyak keju ada di sini? Tidak buruk, tidak buruk. Tetapi kerepek ini masih lebih baik. Ya, inilah pemenangnya. Wow, Redjuris segera yang sangat layak. Saya bersiniranya apa yang menanti kita dalam pusingan ini. Bertsir buat, wow, isn't cake? Baiklah, cake sangat sedap tetapi tidak begitu mudah untuk dimasak. Saya harap wira-wira kita bersedia untuk cabaran ini. Wah, hari ini ya Brena. Britney, Herbert Fred winning will dirinya. Tonton, Durasirger, cucu. Bawa Frela kita ambil krim. Kita letakkan di atas kek seperti ini. Sekarang kita sapukan dengan spatula supaya krim tersebar rata di seluruh kek. Kita lakukan perkara yang sama dengan kek yang lain. Kita akan susun di atas satu sama lain dan jangan lupa tentang tepinya. Kita ambil acuan berbentuk hati, sudah tentu seperti itu. Sekarang, bahagian yang paling menarik. Menghias kek kita dengan bantuan coklat. Oh, Hurry terbuat ya, Faye. Oh, sebagai watch class na dia. Saya tahu ini kegemaran kamu, coklat. Di mana kita tadi? Oh ya, kita sedang menghias kek kita. Hias dengan coklat di tepi. Dan di atas, kira dredges, manis, dan berbanca warna clear sebaik. Westorts, that's a horse. Cake on shape, hooray. Bisa rechain to your cake yang digigit berdenek. And for his serious chef guy, menjadi seorang chef pastries light spiritual moist zauner dan kek saya nolak karya seni. Sekarang saya akan tunjukkan jenis kek yang disediakan di restoran saya. Saya panggil ia pelangi musim panas. Itu saja. Oh, ada rice delect. Rice pelukan ia. Baiklah, sentuhan terakhir, menghias kek yang hebat. Threading. Saya tahu, tak ini yang terbaik yang pernah Anda lihat. Sempurna. Kek saya yang cantik. Wah, malah nenek terpesona dengan keindahan ini. Kerja yang hebat, Chef. Bagaimana dengan kek awak, Britney? Oh, tenang. Happy room and check Sean Stuart Shatterman. Britney, Serin Barsi, you're not perceived. Perandete, penting dia mencuba kan? Bagus. Ini perkara kecil. Sekarang kita akan menghias kek ini dengan betul. Mari kita ratakan topping ini seperti ini. Ia menjadi glasir berwarna yang menarik. Kita isikan di sini. Voila. Wah, itu serius lagi jelas. Kek sebesar Frex Career Rolls Delate. Nampaknya itu bukan semuanya. Britney menambah krim di tepi kek. Hebat, baiklah. Kek wira kita sudah siap. Wah, seperti hari jadi saya. 3 kek sekaligus. Mari kita cuba sepotong yang ini. Oh, pasti sedap sekali. Mari kita lihat. Tak dapat dipercayai. Baiklah, kita perlu coba yang lain. Saya suka warnanya. Mari kita coba. Mari kita lihat. Tidak buruk. Dan akhirnya pesaing terakhir. Berapa banyak warna yang ada? Wah, ini adalah dragis kegemaran saya. Lala. Ya, ia juga sangat sedap. Dan apa yang hendak dipilih? Ya. Baiklah. Kek pelangi adalah pemenangnya.
Tanya kepada chef hari Cio dari Singapura. Wow, ini coklat panas. Adakah anda suka coklat panas? Apakah minuman kegemaran anda? Tulis pilihan anda dalam komen dan mungkin dalam video seterusnya, Wira kita akan menyediakan minuman kegemaran anda. Oh, waker for each work is real chocolate and serbo coco. The way the word chocolate throughout here. Swear we sugar chocolate panas dengan teli. And say chinchurreta felvi fillers shown to bite. Itu sahaja. Oh, betapa manisnya. Tetapi nampaknya terlalu mudah untuk chef. Sekarang menurut Berlin famous the chocolate pasta for ledger biscuit. Tambah de cream, harus boy per marshmallow, dan serhut koi monis, cantiknya. Nah, ano yung Brittany sing lekon? Peribi idea wam ni sumanghias coklat panasi, cream putar, sak puro. Wah, sirap coklat dan dragis. Hebat. Sekarang dia menghias coklat panas dengan biskut dan straw manis, minuman yang cantik. Kau ceriam hagerig, Brittany. Nampaknya semua wira kita telah menyiapkan coklat panas mereka. Jadi saya mau coba ini dulu. Betapa kaya rasanya. Hebat sekarang ini. Oh, cawan apa ini, Nenek? Ini sangat comel, patut dicuba. Oh, ya. Tidak begitu bagus. Dan peserta terakhir kita. Ya, kelihatan menarik. Mari kita coba. Baiklah, biasa-biasa saja. Ya, saya rasa saya tahu siapa yang menang minuman ini. Brittany, tahniah atas kemenangan anda. Semua peserta kami adalah rakan yang hebat. Oh, wow. Ya, awak jarang lihat itu di hospital. Oh, sekarang saya rasa terhina. Kawan-kawan, saya suka pandangan pada muka anda. Saya hantar ciuman kepada anda. Saya jatuh cinta. Wow. Oh, dia sangat baik. Oh, tunggu. Kemana awak pergi? Duduk dan tunggu. Selamat petang. Selamat petang. Sila duduk di kerusi. Baiklah. Oh, wow. Maaf, saya agak canggung hari ini. Ini peluang saya. Baiklah, Lily Lola. Ini masa kamu. Cukup duduk dalam bola ini. Masa untuk hirup udara segar. Oh, mari sini sayang. Oh, adakah kamu suka? Oh, cantiknya. Saya rasa saya nampak agak baik juga. Siapa nama awak? Apa itu? Hamster? Oh, malunya kamu. Keluar dari hospital. Oh, Anda ada bayi. Jadi ayuh pergi. Oh, terima kasih. Hai. Oh, apa? Oh, jangan malah lihat itu. Dia baru saja minum. Oh, dia sudah minum. Saya tidak fikir begitu. Apa ini? Masuk dengan ikan adalah tahap pelanggaran paling tinggi. Keluar! Oh, tidak! Oh, awak okey? Oh, semua kerana akuarium awak. Oh, saya sayang tikus saya. Dan saya sayang kura-kura saya. Bolehkah kamu gadis-gadis tolong tahu bahawa tiada haiwan dibenarkan di klinik? Jadi, walaupun kura-kura comel awak perlu tinggal di sini? Saya bahkan mempunyai akuarium istimewa untuknya. Oh, itu dia. Selamat datang. Oh, Jerry si tikus. Saya perlu simpan awak di sini juga. Tetapi siapa mereka untuk memberitahu saya apa yang perlu dibuat? Saya mahu kawan saya bersama saya. Jerry, awak tak kisah kalau saya letak awak di bawah tangan saya? Saya akan bahkan menggandakan butang penutup supaya Jerry rasa selesa. Oh, sempurna! Dan pintu ke rumah ini akan menjadi perkara paling comel berbentuk hati merah. Baiklah, masuklah. Saya pasti anda akan menyukainya. Baiklah, jom. Tunggu sebentar. Apa itu di bawah kepala anda? Tiada apa-apa. Baiklah, masuklah. Selamat petang. Duduk di atas kerusi. Beritahu saya apa yang mengganggu anda.
Saya sakit gigi. Saya tak boleh bergerak dengan betul. Biasanya masalah-masalah seperti ini tidak berkaitan dengan gigi. Oh, sekarang saya faham kenapa awak tak boleh bergerak. Ada sesuatu yang kurang jelas? Haiwan tidak dibenarkan. Tunggu! Apa itu di tangan awak? Itu kelihatan seperti arnab. Dia jelas sangat comel, tetapi awak tak boleh bawa haiwan ke klinik kami. Oh, tidak. Apa yang sepatutnya saya lakukan? Oh, jangan risau, sayang. Saya akan fikirkan sesuatu. Oh, ayo fikir, Annie, fikir. Betul, saya akan memakainya sebagai perut di bawah sweater saya. Baiklah, ini baju saya. Saya harap ia akan berjaya. Berhenti. Oh, anda ada bayi? Baiklah, bagaimana kalau saya bantu anda? Ayo. Nah, sedikit lagi. Oh, saya rasa ini besar. Oh, hai. Duduklah. Oh, selesa ya. Saya nampak anda hamil, tapi jangan risau. Saya berjaya. Oh, sayang, keluarlah. Kamu selamat sekarang. Saya dah kata kita tak boleh dipisahkan. Oh, saya sayang kamu. Baiklah, saya akan siapkan semuanya. Oh, adakah anda dengar itu? Shh, diam. Tak, saya tak dengar apa-apa. Oh, datang sini. Oh, aha. Jadi saya tidak membayangkannya. Bagaimana kamu boleh lakukan begitu? Ambil kucing ini dan keluar dari sini. Saya sebenarnya sangka kamu hamil. Saya tidak sangka akan diperiksa. Baiklah, perlu yakin. Tunggu sebentar. Adakah kamu semua bermain bola keranjang? Kamu tahu saya dedikasikan seluruh hidup saya untuknya. Saya ada pingat. Berikan saya bola. Tolong. Hei, tidak boleh. Mengapa? Oh, itu saja. Ada satu perkara yang tinggal untuk dilakukan. Lari. Oh, berhenti. Saya akan tangkap kamu. Oh, kenapa kamu berlari? Kamu tak boleh buat begitu di sini. Ini bukan padang bola keranjang. Ayo, duduklah. Oh, betul. Saya kenal awak. Awak Quentin Smith. Saya baru nampak awak di TV semalam. Tanda tangan gambar saya, tolong. Gambar? Oh, senang. Jangan ucap terima kasih kepada saya. Oh, terima kasih banyak. Oh, berhenti. Doktor, dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau melepaskan bola itu. Pulangkan sekarang. Saya akan selesaikan perkara ini. Apa yang sedang berlaku? Saya tidak tahu. Kamu tahu, saya rasa saya akan pergi. Terima kasih. Berhenti! Saya dapat autograf daripadanya. Saya rasa mereka tidak benarkan haiwan masuk pejabat pergigian. Tapi saya boleh tinggalkan iri di sini. Sementara jururawat ini sibuk, saya rasa saya akan selinap ambil kod putih. Saya rasa mereka tiada masalah dengan pekerja mereka. Baiklah, jom buat ini. Dan saya akan sembunyikan iri dalam benda perubatan ini. Satu rancangan yang bijak. Oh, hai. Apa yang awak buat? Guna telefon di tempat kerja? Tapi saya berjaya. Jom pergi. Oh, okey. Apa-apa sajalah. Oh ya, idea saya memang hebat. Yang penting ialah saya ada iri dengan saya sekarang. Oh, itu adalah kemenangan kecil saya. Hello. Maaf, bila kita akan mula? Nancy I. Awak ditelepon lagi? Hey. Oh, tidak. Itu... Hah? Saya maaf, itu sangat pelik. Saya ingat doktor ada di sana. Oh, saya sedikit lewat. Tunggu, apa yang sedang berlaku? Hey, siapa kamu? Dan kenapa ada arnab di pejabat saya? Saya pergi. Apa itu? Oh, tunggu sekejap. Seterusnya? Oh, itu saya. Doakan saya berjaya. Berhenti. Buka buku itu. Saya perlu tahu apa yang ada di dalam. Ia cuma sebuah buku. Oh, betul. Itulah yang saya sangka. Hamster itu memang comel, tetapi kami tidak boleh ada haiwan di hospital. Jadi saya akan letakkannya dalam sangkarnya sementara awak pergi untuk diperiksa. Awak akan mengambilnya semasa keluar. Nah, macam tu. Oh, tidak. Apa yang patut saya buat dengan lipas saya, Michael? Oh, tidak. Saya rasa saya ada rancangan. Perkara pertama yang perlu saya lakukan adalah mencuri balang vitamin.
Mari kita lakukan ini. Saya tahu cara melakukannya dengan sempurna dan tiada siapa yang akan nampak saya. Oh ya, saya seorang ninja sebenar. Baiklah, mari kita letakkan lipas saya Michael di sana. Baiklah, mereka pasti akan membenarkan saya masuk dengan vitamin. Masuklah Michael. Sempurna. Ya. Ya. Dia baru. Tunggu. Apa dalam balang itu? Vitamin? Baiklah, kamu boleh ambil mereka. Masuklah. Oh, ya. Oh, hello. Saya tidak nampak awak di sana. Silakan duduk. Mari kita mulakan. Michael, adakah kamu hidup di dalam sana? Kami sudah di posisi. Saya boleh lepaskan kamu sekejap, tapi jangan risau. Tidak lama lagi, saya akan periksa gigi saya dan kemudian kita akan pulang. Baiklah. Di mana ia? Adakah Anda mencari sesuatu? Saya hanya tergesa-gesa. Untuk vitamin. Oh, bagus kamu ada. Beri kepada saya. Mungkin tanpa mereka? Oh, itu pelik. Di mana semua vitamin? Kenapa laci kosong? Oh, apa itu? Siapa yang awak bawa masuk ke sini? Malu padamu. Keluar. Oh, baiklah. Saya akan bawa Michael bersama saya. Dia kawan saya. Kamu semua sangat teruja untuk melihat apa yang menanti kita dalam pusingan ini. Saya rasa anda juga bersabar menikmatinya. Anda dapat sekumpulan lipas hidup. Menjijikkan. Tidak. Ayo. Saya minta maaf tetapi anda masih perlu melukis. Anda akan melakukannya dengan pad pen kecil. Mereka akan buatkan ia sangat mudah untuk anda melukis. Ia belum biasa, tetapi anda akan menyukainya. Wow. Ya. Masa semakin suntuk. Saya tentu tidak mau mendapatkan lipas, tetapi saya masih perlu menunjukkan kemahiran melukis saya. Saya rasa saya akan melakukannya dengan baik. Saya harap begitulah sebab kalau tidak saya tiada sesiapa untuk dilukis. Mengaum. Oh, tidak. Oh tidak, pensel saya patah. Apa yang akan saya gunakan untuk melukis? Tepat, saya ada pengasah. Saya harap ini akan membantu saya. Plus. Alangkah cantiknya. Sekarang saya boleh melukis semula. Apa yang berlaku dengan pengasah? Sekarang saya penuh dengan habuk kayu. Tapi saya sudah mengasah pensel saya. Sekarang yang tinggal adalah untuk meniup habuk kayu dari kertas. Jadi, saya boleh mula melukis secepat mungkin. Hey! Apa yang kamu buat? Saya kini dipenuhi dengan habuk gergaji. Jangan risau. Saya akan bantu kamu singkirkan mereka. Terima kasih banyak. Itu sangat baik hati awak. Oh, alamak. Dari mana datangnya kertas itu? Julie, boleh tak berhenti membalingnya? Julie, tidakkah kamu sedar kamu mengganggu lukisan saya? Kamu lihat, saya tidak boleh terganggu sepanjang masa. Baiklah, saya akan membuang semua sampah. Wah, lukisan kamu sangat cantik. Saya rasa saya akan membawanya juga. Hey, di mana lukisan itu? Sudah hampir masa untuk akhir cabaran. Anda betul cabarannya sudah berakhir. Sudah tiba masanya untuk menunjukkan apa yang anda berjaya lukis. Ini dia. Dan saya akan tanda tangani lukisan terburuk saya. Tidak, kamu boleh buat dengan lebih baik. Tidak suka. Mila, di mana kerja kamu? Itu tidak mencukupi. Tetapi Julie, kamu membuat saya gembira. Saya sangat suka lukisan kamu. Kerana ia milik saya. Bullshit. Gadis, ia begitu mengutuk apa yang terjadi. Walaupun saya tak mau memahami masalahnya. Saya ada cukup masalah saya sendiri. Mila, kamu dapat lipas. Kamu sepatutnya mencuba. Betapa mengerikannya. Saya sudah cuba. Kamu merangkak. Lihat itu. Wah, saya tak pernah nampak begitu banyak lipas sekaligus. Apa yang ada di bahagian bawah itu? Saya rasa ia sesuatu yang sangat berkilau. Wow, ia cincin dengan berlian sebenar. Wow, betapa bertuahnya saya. Ya, benar-benar cantik. Wah, apa? Gadis-gadis, saya ada hedas yang sebik di luar biasa menunggu kema. Kau suka makanan laut? Kerana salah seorang daripada kamu akan mendapat sotong yang berlendir. Tetapi sangat comel ini. Adakah anda bergurau? Anda akan berlukis dengan cat ni di atas kaca. Saya harap anda boleh melakukannya masa anda tamat. Hebat. Ya, sekarang anda boleh mula. Baiklah. Oh, saya dulu banyak melukis macam ini semasa kecil. Jadi saya mesti menang. Oh, tidak. Ia kelihatan seperti calitan sahaja. Perlu lapkannya. Ya, bagaimana kamu boleh mengacaukan kerja sebegitu? Saya hendak melukis sesuatu yang sangat menarik.
Mungkin hadiah kita adalah sotong yang sangat menakutkan, tapi ia pun boleh dilukis dengan comel dan sangat cantik. Ya, saya suka. Dan saya sebenarnya setuju dengan Mila. Ya, juga sotong yang dilukis dengan lebih baik. Semakin kurang peluang Anda untuk mendapatkan yang sebenar. Ya, seperti ini. Apa? Oh, tidak. Oh, tidak. Saya Ya. kehabisan cat biru. Saya harap Mila tak kisah kalau saya pinjam. Ada apa dengan kamu? Tidak. Saya tidak faham. Adakah Anda perlu meminta kebenaran saya? Mari lihat bagaimana Anda suka apabila botol cat itu menjadi milik Anda selama-lamanya. Haha, apa gurauan? Oh, tidak. Apa yang salah? Bagaimana saya nak tanggalkannya? Anda perlu habiskan lukisannya dahulu. Vida, apa yang Anda lukis nampaknya sesuatu yang sangat menakutkan. Mengatakan begitu sangat biadab. Sekurang-kurangnya, saya perlu mengajar kamu satu pengajaran. Kamu pasti tidak akan mengatakan begitu dengan gelas pecah. Tidak. Apa yang kita buat sekarang? Saya tidak mau sotong. Bingo. Walaupun gam yang saya gunakan untuk kenakalan itu mungkin membantu saya. Itu idea yang bagus. Saya harap saya ada masa yang cukup. Tidak. Gadis-gadis, masa hampir tamat. Masa untuk tunjukkan lukisan. Julie, awak sangat bijak. Ia kelihatan amat luar biasa. Vida, di kanvasku cuba ada sesuatu yang mengerikan sukar digambarkan. Malangnya, ia tidak bagus. Mila, saya juga mengharapkan lebih daripada kamu. Di mana kamu berjaya merosakkan kanvas itu? Saya kecewa. Vida dan Mila, sotong itu milik kamu. Betul. Teruskan. Makanlah. Dan lihat dan ketawa. Anda tak perlu menafikannya. Anda tetap kena makan sotong itu. Oh, mari kita cuba. Itu menjijikkan. Saya tidak sangka ia begitu teruk. Itu menjijikkan. Julie, kenapa kamu ketawa? Saya tidak akan benarkan sesiapa ketawakan saya. Tidak, saya cadangkan kita tunjukkan kepada Julie siapa yang akan ketawa terakhir. Saya setuju sepenuhnya. Julie, tangkap. Oh, apa yang telah kamu lakukan? Itu menjijikkan. Sekarang saya ada sesungut untuk rambut. Saya tak boleh hilangkan bau ini walaupun dengan air. Betapa kejamnya kamu. Bagaimanakah pusingan ketiga cabaran ini akan jadi? Kamu berturut, Vesien. Tak. Dia tak dapat comelnya anjing yang akan kita berikan kepada salah seorang daripada kamu. Dan sekali lagi, kamu perlu melukis dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Hias diri kamu supaya kelihatan seperti anjing kecil yang paling comel. Kamu ada tepat 1 minit untuk melakukannya sekali lagi dan ia sudah pun bermula. Saya tak boleh kalah. Saya benar-benar mahu berkawan dengan anjing itu. Saya mahu juga. Jadi kita perlu cepat. Kita semua mahu mempunyai kawan yang manis seperti itu. Saya guna cat awak pada solekan. Saya tak sangka boleh guna kemahiran itu. Gadis-gadis semakin mahir dalam solekan. Perlu betulkan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu merosakkan segalanya. Saya minta maaf. Tetapi itu bukan salah saya. Anda tahu apa? Dapatkannya. Anda akan tahu bagaimana untuk menghentikan saya daripada Oh meletus. ya? Kemudian awak dapat 1 juga. Biarkan semuanya hilang bila awak di tempat pertama. Kenapa awak tak suka saya sangat? Oh, kamu semua menakutkan. Sekarang kamu tak lagi kelihatan seperti anjing. Kamu kelihatan seperti hantu. Jangan sentuh saya. Masa sudah tamat. Sudah tiba masanya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemilik anjing kecil ini. Vida, itu mengerikan. Sayang, kamu tak boleh lihat itu. Mila, si kamu tidak lebih baik. Syurkan kamu memang tidak menakutkan. Tetapi kamu masih tidak kelihatan seperti anjing kecil yang comel. Julie, kamu memang hebat. Kamu akan mendapat kawan baru. Ore, lihat betapa tampannya dia dan comel. Apa yang awak tengok? Saya terpaksa melawan persaingan entah macam mana. Apa bau itu? Oh, tidak. Anjing comel berbaring di tempat yang tak berapa comel. Alangkah menjijikkan. Jadi kami dapat anjing itu dan kamu hanya mendapat sisa-sisanya.
Hanya... Itulah disederet. Gadis-gadis, ada hadiah yang sangat cantik menunggu kamu dalam pusingan ini. Lihat betapa cantiknya rantai leher ini. Dan ia akan diberikan kepada salah seorang daripada kamu. Dan kamu akan melukis dengan botol-botol ini yang mengandungi gam berwarna dengan glitter. Saya rasa ini akan menjadi menyeronokkan. Betulkah? Masih sudah tamat. Masya William. Baiklah. Saya pasti saya akan menjadi pemilik kalung ini. Gadis-gadis lain tidak sesuai dengan statusnya. Bagaimana Anda dapat memicit keluar gam bodoh itu? Oh, semuanya rosak. Bagaimana saya mau mengeluarkannya sekarang? Boleh saya lukis semula dengan yang lain? Tidak, tiada apa yang berkesan. Apa yang harus saya lakukan? Jangan, ini tidak lucu. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Oh, jangan sentuh saya sedang melukis. Dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana melukis rantai leher. Tetapi orang lain juga tidak sepatutnya mendapatkannya. Mila, jangan berkecil hati. Tetapi Anda perlu merasakan kuasa gam pada diri Anda. Segala-galanya sempurna. Hanya perlu tambah beberapa titis gam merah. Hebat! Apa ini? Kenapa botol ini melekat pada tangan saya? Julie, adakah ini semua kerja kamu? Saya? Vida. Oh, benarkah? Jadi dia juga perlu tahu betapa bagusnya gam ini. Tetapi bukan pada tangannya, tetapi pada mukanya. Ini kamu, fahamkan? Saya rasa ia sesuai sangat dengannya. Tolong, keluarkan ngeri ini dari saya. Oh, bagaimana saya kehilangan separuh wajah saya? Saya perlu kembalikan kening saya ke tempatnya segera. Mila, awak tak patut ganggu saya. Saya akan tunjukkan awak. Berhenti. Masa sudah tamat. Tunjukkan kepada kami apa yang kamu lukis. Vida, kamu keluar lagi. Ini kerja yang teruk. Jangan tersinggung. Julie, kamu tidak lebih baik. Gadis-gadis, obedian tercium lekam. Kam tahu tutur pelukis. Mila, ini sesuatu yang baik. Kim sentiasa buat saya gembira. Saya rasa tiada keraguan dalam fikiran sesiapa pun bahawa hadiah itu pergi kepada Mila. Tahniah. Wah, cantiknya. Sekarang saya akan jadi gadis paling cantik dalam kumpulan. Julie, adakah kamu juga mau satu ini? Mau saya biarkan kamu memakannya? Tapi saya tetap tidak akan. Oh, awak menipu. Jadi tiada siapa yang akan mendapatkannya. Apa yang telah kamu lakukan? Tetapi di sana, dan saya sudah merasa seperti seorang Ia putri. sangat cantik. Kamu patut lihat wajah kamu semua. Tiada rantai yang dapat memperbaikinya. Langgan Parara. Supaya